Tudung macam ni dia senang bentuk salah satu ni tak gosok tau. Dia senang bentuk. Dia jenis yang tak penyek. Okay, tak penyek. Ini banyak sampai sini ni. Tengok ni. Kita nak Besar ni. Besar ni. Besar ni tak tahu benda tu tak ingat. Bukan je. Bukan sahaja ya. Ada lagi dekat situ. Kau nampak tak? Ada nampak tak? Kau tak besar tu. Tak besar tu pun ada. So Tengok ni. tak tahu nak buka yang mana satu. Buka dulu. Macam ni. Kecil lah dulu. Kecil dulu. Kecil dulu. Ni. Oh, dia pun tahu apa benda. Okay, dia pun tahu apa benda. Ni. Okay, ibu siap. Ibu tak ada colour ni. Yang ni, ni. Tudung bawal. Okay, tudung bawal ni, dia jenis yang ada, apa nama ni? Ada diamond tau. Ibu beli satu dulu sebab ibu nak rasa dia punya, sebab ibu nak beli untuk raya untuk raya beli awal-awal. Okay, tapi sebelum beli, ibu beli satu dulu sebab ibu nak rasa dia punya material kain dia. Oh, sedap. Sedap rupanya. Sedap rupanya kain dia. Oh, dia ada ni last kali. Kau nampak cantik. Kenapa kuning? Kau rasa sebab apa kuning? Sebab apa kuning dek? Sebab apa yellow? Okay. Oh, material kain ni sedap. Kalau katakan korang suka pakai tudung bawal, korang mencari material yang sedap and dia nampak cantik. Nampak ni? Dia punya ni. Okay. So, ibu nak try pakai sekejap. Okay. Tudung macam ni, dia senang bentuk salah satu ni tak gosok tau. Dia senang bentuk. Okay. Dia senang bentuk. Dia jenis yang tak penyek. Okay, tak penyek. Ini tak gosok pun dia tak penyek. Nampak tu? Cantik. Lepas belakang dia tadi kan, kat bahagian belakang ni lah yang ada, apa nama tu? Diamond tu. Okay, so maksudnya ibu dah boleh beli lah. Ibu dah boleh beli extra untuk kain dia. Sebab kadang-kadang kain bawal, orang kata tudung bawal ni kadang kain dia tak berapa sedap tau. Jadi yang keras kejung. And then kalau ada pun yang jenis lembut, kalau kita pakai kan dia jadi macam tahu-tahu dah jatuh dia benda ni kan. Itu sebab ibu beli yang ini dulu. Beli satu dulu baru kita beli extra. So nampak yang ni okay. Cantik macam kuning pengawas, okay? So by the way, korang jangan tanyalah kenapa mati dia merah. Tak perlu tanya nanti ya. So yang ni korang boleh klik kat beg kuning tu. Cantik. Cantik adik? Cantik. Cantik. Mana kakak? Kakak tengah tidur. Dia dah mengantuk sangat. Cantik kan? Kita klik kat beg kuning.